Okey, jom kita terus masuk ke kupasan hari ini. Kita nak sembang tentang satu babak sejarah yang sangat menarik. Bayangkan, 4 buah negeri Melayu yang asalnya berasingan, tiba-tiba disatukan di bawah satu bumbung pentadbiran British. Ini bukan sekadar ubah sistem pentadbiran biasa tau. Ini sebenarnya satu titik tolak yang mengubah keseluruhan landscape politik tanah Melayu secara total. Persoalan pertama yang kita kena tanya, macam mana Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang boleh terikat jadi satu persekutuan? Sebelum tu, setiap negeri ni bertindak macam negara mereka sendiri. Ada sistem pemerintahan sendiri, undang-undang sendiri, identiti sendiri. Jadi, apa sebenarnya yang memaksa perubahan drastiknya berlaku? Untuk faham benda ni, kita akan telusuri beberapa perkara. Kita akan tengok apa masalah dengan sistem residen yang lama, kenapa British terdesak sangat nak buat Persekutuan 1896 ni, macam mana persekutuan ni berfungsi, dan akhirnya apakah harga tersembunyi yang terpaksa dibayar oleh Raja-Raja Melayu. Kita mula dengan punca utama. Sistem residen yang awal-awal British perkenalkan tu sebenarnya penuh dengan kecacatan. Boleh dikatakan ia sekadar memberi satu ilusi perlindungan. Sistem awal ni memang sangat kucak-kacir. Yang paling ketara, setiap residen British ni bertindak mengalahkan raja tau. Sebab apa? Sebab tak ada satu garis panduan rasmi pun dari ibu pejabat British. Jadi, pentadbir macam J.W.B. Birch dan Frank Swettenham ni, mereka pandai-pandai sendiri buat keputusan. Mereka bolot kuasa kutip cukai, masuk campur urusan adat, yang mana tindakan membelakangkan Sultan ini memang membakar kemarahan pembesar Melayu yang hilang kuasa sekelip mata. Dan ini adalah kemuncaknya. Pahang pada masa tu berdepan krisis kewangan yang sangat-sangat kritikal. Bayangkan, pada tahun 1894 dan 1895, perbelanjaan kerajaan Pahang adalah lebih 2 kali ganda daripada pendapatan yang mereka dapat kutip. Kenapa teruk sangat ni? Sebab British berhabis banyak gila duit untuk biaya tentera bagi melawan kebangkitan pejuang tempatan kita macam Tok Gajah dan Mat Kilau. British panik. Jadi mereka terdesak cari jalan macam mana nak paksa negeri kaya macam Perak dan Selangor untuk tolong tanggung hutang ekonomi Pahang yang tengah tenggelam ni. Bermula dari situlah tercetusnya Perjanjian Persekutuan 1895. Ini sebenarnya adalah pelan induk British. Pihak British gunakan 4 alasan utama ni untuk mewajarkan penyatuan negeri-negeri tersebut. Pertama, mereka kata nak selesaikan masalah sistem residen yang berterabur tadi. Kedua, nak seragamkan pentadbiran supaya senang buat kerja dan senang nak tarik pelabur luar. Ketiga, macam yang kita cakap tadi, memang untuk selamatkan kantung kewangan Pahang. Dan keempat, nak buat satu benteng keselamatan yang kuat. Kiranya tak perlulah mereka minta tolong tentera luar kalau ada apa-apa kecemasan berlaku di tanah Melayu. Tapi, apa sebenarnya maksud persekutuan atau federation masa ni? Secara ringkasnya, ia adalah satu sistem yang mengikat negeri-negeri yang asalnya bebas berdaulat ni ke dalam satu kerajaan pusat yang besar. Maksudnya kat sini, kuasa negeri itu ditarik dan diserahkan kepada satu pihak berkuasa pusat yang memegang segala bentuk kawalan ke atas mereka. Bercakap pasal keselamatan tadi, lepas je bersatu, British terus menubuhkan pasukan ketenteraan berpusat mereka sendiri yang dipanggil Pasukan Keselamatan Negeri Melayu. Dengan anggota askar yang bersenjata lengkap dan terlatih, penubuhan pasukan ini nampak megah. Tapi di sebalik kemegahan tu, ini sebenarnya satu cara mutlak untuk British pastikan sebarang kebangkitan orang tempatan lepas ni boleh dipatahkan terus tanpa banyak kompromi. Sekarang, jom kita tengok macam mana rupa bentuk pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu atau singkatan popularnya NNMB ni bila ia mula beroperasi. British tak buat kerja separuh jalan tau. Untuk tunjukkan kuasa baru ni, mereka bina sebuah pusat pentadbiran yang tersangatlah besar di Kuala Lumpur. Bangunan Sultan Abdul Samad yang gah berdiri ni bukan sekadar tempat kerja government biasa. Ia adalah simbol fizikal, satu manifestasi nyata yang British dah berjaya mencengkam kukuh urusan negeri-negeri Melayu di bawah satu kuasa. Struktur pentadbiran tu memang berubah habis. 4 negeri digabung bawah satu bumbung di Kuala Lumpur. Tapi yang paling kritikal yang anda perlu tahu, rantaian kuasa pentadbiran tu kini diletakkan di tangan seorang individu je, iaitu Residen Jeneral. Frank Swettenham, yang merupakan orang pertama pegang jawatan ni, memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Dia boleh beri arahan kepada residen-residen negeri dan yang sedihnya, arahan dia secara praktikalnya melangkaui suara Raja-Raja Melayu sendiri.
Malah, mereka siap memperkenalkan satu bendera baru untuk persekutuan penjajah ni. Warna-warninya mewakili keempat-empat negeri tersebut. Dari luar, ia nampak cantik, nampak macam satu penyatuan yang sungguh harmoni. Tapi pada realiti sejarahnya, bendera inilah yang menandakan berakhirnya era empat negeri ini berdiri sebagai pentadbiran yang betul-betul bebas dan berdaulat. Dan ini membawa kita kepada kemuncak kupasan kita. Apakah harga sebenar yang terpaksa dibayar di sebalik semua kelancaran birokrasi ini? Cuba kita bandingkan. Sebelum British masuk campur sepenuhnya, Sultan adalah pemerintah mutlak. Baginda kawal segala undang-undang, kawal duit cukai, semuanya atas titah perintah baginda. Tapi bila sistem NNMB ini berjalan, keadaan berpusing 180 darjah. Sultan seolah-olah diikat. Mereka terpaksa tunduk dan dengar nasihat Residen Jeneral dalam semua urusan, kecuali hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Bayangkan, kuasa politik dan pentadbiran hak milik Sultan dilucutkan macam tu saja. Menjelang tahun 1999, keadaan jadi lagi memeritkan dengan penubuhan Majlis Mesyuarat Persekutuan. Ini platform yang beri British kawalan total ke atas kewangan dan kelulusan undang-undang. Raja-Raja Melayu yang asalnya tuan empunya tanah tiba-tiba diturunkan taraf jadi sekadar ahli biasa dalam majlis tu. Manakala Pesuruhjaya Tinggi British pula yang pegang tukul kuasa menjadi penentu dan pelulus setiap dasar. Ada satu rumusan yang sangat tepat dari sumber sejarah kita. Raja terikat dengan perjanjian menerima nasihat British yang menghakis kewibawaan Raja-Raja Melayu. Perkataan nasihat tu sebenarnya taktik kuda Trojan yang sangat licik dari British. Atas alasan pemodenan dan memacu ekonomi, klausa ringkas mengenai nasihat ini dah digunakan untuk menghapuskan kuasa pentadbiran warisan Raja-Raja kita untuk selama-lamanya. Jadi, sebelum kita berpisah, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan tajam ini. Ya, memang tak dinafikan pembentukan persekutuan ini bawa banyak infrastruktur moden. Ada landasan kereta api, ada sistem jalan raya dan pentadbiran kerajaan yang jauh lebih cekap. Tapi, adakah semua kemajuan tu berbaloi dengan harga hilangnya kedaulatan, maruah dan kebebasan mutlak di tanah air sendiri? Fikir-fikirkanlah. Teruskan menggali hikmah dari sejarah kita dan sampai jumpa di sesi kupasan yang seterusnya.